Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa baru tahu? Rupa-rupanya disunatkan untuk kita memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Contoh, rakaat pertama kita baca surah Ad-Duha. Jadi bila rakaat yang kedua, kita baca surah yang lebih pendek daripada surah Ad-Duha tadi. Contoh, kita baca apa? Inna a'tainaka. Faham tak? Kita kena baca yang pertama tu kita panjangkan dulu, kita baca surah yang lebih panjang iaitu surah Ad-Duha. Yang rakaat kedua kita baca surah Inna A'tayna katakan. Itu adalah perbuatan sunat. Ibu ayah tahu tak beza orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Bahkan berbeza pahala orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Jadi ibu ayah, dalam kitab ini 500 sunat-sunat solat, ulama telah karang dan ulama telah kumpulkan ada 500 amalan sunat yang boleh kita kerjakan dalam satu ibadat kita. Sebelum ni kita tak tahu kan, kita dah solat berpuluh tahun. Rupa-rupanya ada beberapa amalan sunat sehingga kan 500 amalan sunat yang boleh kita amalkan dalam satu ibadat solat kita. Jadi mari kita tambahkan ilmu kita, tekan beg kuning sekarang, dapatkan kitab ini, insya-Allah kita amalkan dalam solat kita. Boleh?